Baik, macam saya sebut tadi, ini adalah jenayah bentuk baru lah. Dulu tak berlaku, sekarang ni semakin menjadi-jadi. Baik, di pihak kerajaan ni pertamanya kita semak balik semua peruntukan undang-undang di negara kita apakah memadai untuk menguruskan ancaman jenayah jenis baru ni. Semak dulu. Kalau tak cukup kuat, kita segera pindah di Parlimen. Itu yang kita buat lah. Jadi first adalah law and regulation. Mencukupi atau tidak? Ada tak kekangan dia? Kalau kita invoke section ini di bawah akta ini misalnya, boleh tak kita tangani insiden-insiden seperti ini? Sebab itu kita pindah yang kanun keseksaan tahun lepas. Misalnya semudah memasukkan kuasa polis berpangkat sekian-sekian. Kalau dulu pangkat yang tinggi, sekarang pangkat yang lebih rendah misalnya, untuk mengambil tindakan permulaan. Misalnya bila menerima aduan tentang online scam melibatkan kewangan ni, first sekali adalah bila diberitahu oleh mangsa, tugas pegawai polis ni adalah segera menghentikan layer supaya duit tu jangan segera dipindah-pindah, berlapis-lapis, jadi susah nak diselamatkan. Dulu kita ada kekangan undang-undang. Sekarang kita dah bagi kuasa, tak memerlukan pegawai tinggi yang berpangkat tinggi memadai dia, sebab di balai polis bila menerima dia kalau nak kena refer pegawai tinggi polis lagi makan masa, sedangkan mangsa sudah pun duitnya hilang, contoh. Ataupun dari segi penggunaan akaun Kaldai, istilahnya mule account. Dulu siapa yang meminjamkan akaun dia untuk tujuan diparking duit yang ditipu ni, undang-undang tak menyentuh dia. Sekarang yang gunakan akaun dia untuk tujuan ini, kita dah boleh bertindakan. Jadi aspek pertama, law and regulation. Sifat satu undang-undang ni dia dinamik. Sesuai masa itu, tak sesuai masa sekarang. Sesuai masa sekarang setelah kita pindah, mungkin tak memadai ke depan. Jadi kita akui dulu, step pertama kita adalah tengok balik dari segi law and regulation. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi penguasaan. Kita ada 4 elemen yang penting lah. Commercial crime, MCMC, Bank Negara, dan kita ada National Financial punya crime, NFCC. 4 ni bergabung. Dan baru-baru ni kita masukkan pula KPDN, sebab mereka pun ada elemen yang di mana berlaku juga jenayah penipuan atas talian ini. Baik. Kemudian kita buat pula itu dari segi penguasaan, agensi mana yang terlibat dan siapa patut ambil peranan sebagai ketuanya. Dulu 4 ini kat mana beroperasi di Bank Negara. Okey. Sekarang ini saya bentangkan kepada Perdana Menteri bahawa ada keperluan untuk commercial crime yang take the lead. Itu telah disetujui. Okey, NSRC ini sekarang ni dikepalai oleh pasukan polis di Raja Malaysia. Sekarang ofis tengah diubah suai di Cyberjaya. So ini keputusan baru. Keputusan baru. Keputusan baru. Menyusul pindaan-pindaan undang-undang. Kemudian kita clearkan dari segi structure enforcement kita. Sebab kita bukan hanya melibat polis, berbagai agensi. Baik. Kemudian yang ketiga, kita analyse tentang data. Data ni jumlah kerugian, numbers of cases reported, mangsanya apa, latar belakangnya, bagaimana jenis penipuannya. Kita dapati dia ada 2 perkara berbeza. Satu kita panggil enabler, satu lagi kita panggil sebagai dependent. Okay, cyber dependent crime, cyber enabler crime. Maknanya misalnya kalau penipuan melalui pelaburan tidak wujud misalnya, okey, ataupun penipuan seperti love scam misalnya, okey, so kita define dengan jelas ini kategori apa. Dengan cara itu kita dapati bahawa penipuan yang bersifat seperti hacking dan sebagainya sangat kecil bilangannya. Dia cuma mewakili 15% saja. Yang lain itu adalah penipuan yang melibatkan pelaburan tidak wujud dan segala macam. Baik. Kita analyse data pula. Itu komponen yang ketiga. Komponen yang keempat adalah kita punya advokasi lah. Supaya jangan sekali-kali terlibat.
dengan apa juga bentuk pelawaan yang menjanjikan keuntungan yang cepat ataupun pekerjaan upah lumayan dengan kerja mudah, tiket penerbangan percuma, segala macam ni. Selaku ke situ berterusan. Jadi kita ada pula hunting line kita lah. So kesemua ini adalah fokus kita mengenai satu juzuk baru, satu segmen baru, iaitu jenayah atas talian ini. Ya. Ia turut melibatkan syarikat antarabangsa yang bertapak di Malaysia. Kita pernah tangkap 30 orang warga Cina dinilai yang terlibat dengan jenayah jenis ini. Ya, so kita dapati kesimpulan daripada semakan data kita, mendapati pertama, trennya menaik. Kerugian wang ringgit juga meningkat. Jadi what do we do? Perubahan yang saya buat tadi adalah tengok balik law and regulation, tengok balik dari segi struktur penguatkuasaan. Kalau 4 badan yang saya sebut tadi, kalau sikap mengharapkan satu sama lain tanpa clear direction, itulah yang jadi sebelum ini. Sekarang tidak lagi. Sekarang Bank Negara tahu commercial crime adalah penerajunya. MCMC juga tahu. Dan commercial crime tak boleh buat kerja sendiri. Kalau dapat aduan misalnya, kemudian kita perlukan Bank Negara untuk segera menghentikan sesuatu transaksi account misalnya. Itu adalah kita akan go full swing by 4th quarter lah. Sekarang ni ubahsuara pejabat sedang dibuat, sementara pejawatan sudah diluluskan oleh kabinet berserta dengan peruntukan. So saya rasa by next year kita boleh go big berkenaan dengan menangani isu jenayah penipuan atas talian.